Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih moderator dan seterusnya seluruh pengunjung-pengunjung ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur pada tahun ini 2026. InsyaAllah sebagaimana yang disebutkan tadi, hari ini adalah pelancaran buku baru yang bertajuk Masa Depan Dunia Islam, Dunia Baharu Selepas Perang Iran, Amerika dan Israel. Sebenarnya buku yang saya tulis ini ialah kumpulan artikel-artikel yang saya tulis sebelum dan ketika berlakunya perang Iran, yang mana semua kita maklum apabila Amerika Syarikat dan Israel menyerang Iran, dan konflik tersebut tidak berlaku pada Mac tahun ini. Secara tepatnya ialah pada 28 Mac 2026, tapi ia telah bermula sejak daripada puluhan tahun sebelum daripada ini. Dan itulah dalam buku ini saya ulas berkait dengan sejarah politik apa yang berlaku, dan apa yang berlaku juga lebih pentingnya ialah kita perlu melihat dengan kerangka yang lebih luas, bukan semata-mata konflik antara tiga buah negara yang disebutkan tadi, tetapi ia merangkumi pusat ataupun hati kepada dunia Islam, iaitu Baitul Maqdis dan Palestin. Kerana itulah perang ini menjadi satu titik yang penting yang akan menentukan hala tuju dunia Islam pada masa yang akan datang. Dan kita sedang melihat satu perubahan sedang berlaku dari sudut geopolitik dunia Islam. Dan semalam pun saya sebut bahawa peta dunia ini dari segi pandangan pengkaji geopolitik, dia akan berubah dari semasa ke semasa. Sekurang-kurangnya dalam tempoh 100 tahun dia akan berlaku perubahan peta dunia. Peta dunia yang kita lihat pada hari ini adalah peta dunia yang dilakar 100 tahun yang lalu. Itu selepas daripada Perang Dunia yang pertama, berlakunya perjanjian Sykes-Picot, dan seterusnya Perang Dunia yang kedua, dan terbentuknya sistem politik pada hari ini yang dipayungi oleh pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, dan seterusnya ialah penubuhan negara haram Israel pada tahun 1948. Masa depan dunia Islam, tidak dapat tidak kita perlu kembali kepada sejarah. Kenapa dunia Islam dipandang tinggi, dunia Islam dipandang hebat, dunia Islam dimuliakan, tidak lain dan tidak bukan kerana umat Islam generasi awal dulu mereka berpegang dengan agama Islam. Justru kelemahan yang kita lihat pada hari ini adalah kerana umat Islam meninggalkan agama Islam. Maka jika sekiranya kita nak melihat masa depan dunia Islam yang kembali gemilang, justru kita perlu kembali kepada zaman kegemilangan Islam. Tidak dapat tidak mestilah berpegang kembali kepada ajaran Islam yang sebenar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks politik antarabangsa pada hari ini, dunia Islam perlu independen, memisahkan diri daripada cengkaman kuasa-kuasa besar. Dalam konteks ini ialah kuasa besar tunggal Amerika Syarikat, yang di belakangnya ialah Zionis Yahudi. Malangnya kita melihat, boleh dikatakan keseluruhan negara-negara dunia Islam pada hari ini berada di bawah ketiak Amerika Syarikat. Segala dasar politik, dasar ekonomi,
dasar perundangan, dasar pendidikan dan semua sekali dicatur oleh Amerika Syarikat melalui satu strategi disebut sebagai siasatut taghrib, strategi pembaratan. Dan apa yang menarik ialah di zaman kelemahan dunia Islam pada hari ini, Allah Ta'ala telah melahirkan kumpulan-kumpulan Islam yang berjuang dan berjihad. Maka kita melihat dalam konteks Palestin sendiri, tertubuhnya Hamas, kemudian Jihad Islami, kemudian Hizbullah yang memainkan peranan untuk mengembalikan semula kegemilangan dunia Islam. Dan dalam konteks negara pula, satu-satunya negara yang mendukung mereka ialah Republik Islam Iran. Justru dalam buku ini kita juga mendedahkan beberapa isu ataupun persoalan yang timbul. Contohnya ialah kenapa kita perlu sokong Iran sedangkan Iran ni sebuah negara Syiah. Jadi kita ulas dalam buku ini bahawa kita umat Islam perlu melihat secara kerangka yang luas. Pertemuan yang berlaku pada hari ini ialah pertemuan antara Islam dan kufur, hak dan batil. Musuh-musuh Islam, khususnya Zionis Yahudi, mereka apabila membantai umat Islam, mereka tidak bertanya adakah kamu Sunni ataupun Syiah. Selagi mana kita adalah orang Islam, maka kita menjadi sasaran kepada mereka. Oleh kerana itulah sangat penting kepada kita untuk bersatu. Maka dalam konteks ini, tajuk penyatuan ummah adalah satu tajuk yang mudah untuk dibicarakan tetapi sangat payah untuk dilaksanakan. Namun begitu, kita mestilah berusaha sebagaimana usaha yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal zaman Islam. Bila Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi menyatukan dulu antara Aus dan Khazraj, Muhajirin dan Ansar, dan seterusnya Nabi memasukkan sekali orang-orang bukan Islam yang tidak ekstrim dalam piagam Madinah. Orang Kristian Najran, orang Yahudi Banu Nadir, Banu Quraizah, termasuk juga orang-orang musyrikin kabilah-kabilah Arab yang ada pada ketika itu. Justru dalam konteks dunia politik pada hari ini, kita negara-negara di dunia Islam mestilah bersatu. Yang pertama sekali, sebagaimana saya sebutkan tadi, kita perlu independen, memisahkan diri kita daripada cengkaman kuasa-kuasa besar dunia dengan membina kekuatan kita sendiri. Kerana kita dikurniakan oleh Allah dengan kekuatan-kekuatan. Sebagai contoh, dari sudut ekonomi, sendi-sendi penting kepada ekonomi dunia berada di dunia Islam. Selat Melaka, 80% kapal-kapal perniagaan dunia lalu ikut Selat Melaka. Kemudian Selat Hormuz yang menjadi titik konflik pada hari ini. Begitu juga Babul Mandab, pertemuan antara Lautan Hindi dan Laut Merah. Kemudian terusan Swiss. Kemudian Jabal Tariq. Kemudian itu sendi-sendi jalan laut, jalan darat pula, pertemuan antara benua Eropah dan benua Asia terletak di dunia Islam, iaitu di Turki. Pertemuan antara benua Afrika dan benua Asia terletak di dunia Islam, iaitu Palestin. Jadi semua ini ada di dunia Islam. Dalam konteks kekayaan hasil bumi pula, kebanyakannya ada di dunia Islam. Ar-Rubu'ul Khali, yang merupakan tempat simpanan minyak yang paling banyak, ada di semenanjung Tanah Arab. Termasuklah di sebelah Asia Tengah sendiri, kebanyakannya adalah negara-negara umat Islam. Kemudian dari segi tenaga manusia, kebanyakannya ada di dunia Islam. Hari ini lebih daripada 1.3 bilion umat Islam di seluruh pelosok dunia. Negara-negara sendi penting kepada tenaga manusia ini dalam konteks dunia Islam seperti Indonesia ada 200 juta lebih, Bangladesh ada 100 juta lebih, Pakistan ada 100 juta lebih, Mesir ada 100 juta lebih. Ini dunia Islam yang mempunyai tenaga manusia yang ramai. Jadi jika sekiranya umat Islam bersatu, sudah tentu mereka akan mendapat satu kekuatan memimpin kembali dunia. Justru penting kepada kita dalam konteks kita melihat masa depan dunia Islam ini, kita kena bermula daripada sekarang. Walaupun kita nampak payah, tetapi
Jika sekiranya kita bermula dengan sedikit, lama-lama ia akan menjadi bukit dan lama-lama ia akan menjadi kuat. Benang yang halus, kalau kita jaling-jalingkan, maka ia akan menjadi satu tali yang kuat yang akan mengukuhkan kembali dunia Islam dan membina kembali kegemilangan mereka sebagaimana di zaman kegemilangan awal generasi Islam dahulu. Jadi itu sahaja ulasan yang boleh saya berikan. Mudah-mudahan ianya bermanfaat, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian daripada YB tadi membentangkan sikit sebanyak apakah intipati buku ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang tengah bersama dengan YB Dr. Ustaz Muhammad Khalil. Jadi bagi mereka yang berminat untuk dapatkan buku terbaru Masa Depan Dunia Islam, Dunia Baru Selepas Perang Iran Israel, boleh terus singgah ke Ruai Pustaka Batu Ummah. Beliau di sini dah berada di mana? Dan kita sedang adakan happy hour 20% potongan untuk buku terbaru beliau. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang berada di sekitar Ruai Pustaka Permata Ummah boleh jemput singgah ke Ruai Pustaka Permata Ummah. Jadi itu mungkin saya ada satu lah persoalan sebagai pesan personal juga ni. Kita banyak tengok di media sosial, Amerika Syarikat sering klaim bahawa mereka tidak kalah dalam peperangan ini. Mereka kata mereka menang, mereka berjaya. Jadi sebenarnya siapakah yang betul-betul mendapat keuntungan daripada perang Iran Amerika Syarikat Israel ni? Adakah betul di pihak mereka ni mengaku mereka tak kalah, ataupun sebenarnya mereka ni dah hilang banyak perkara dah? Menang kalah khususnya dalam konteks peperangan ini tidak saja diukur dari sudut fizikal dan lahiriah, tetapi perlu diukur dalam semua aspek dan segi, masuk dari sudut politik, dari sudut ekonomi, dari sudut moral dan lain-lain lagi. Hari ini kita melihat walaupun Amerika merupakan sebuah kuasa besar dunia, memiliki kelengkapan senjata yang paling canggih, yang paling banyak, namun begitu apabila berdepan dengan Iran yang merupakan sebuah negara yang telah disekat puluhan tahun, tapi hari ini tidak dapat untuk menundukkannya. Kemudian dari segi moral sendiri, Amerika telah mengalami satu kekalahan. Kerana apa? Kerana serangan yang berlaku jelas melanggar undang-undang antarabangsa dan melanggar hak asasi manusia, membunuh pemimpin-pemimpin negara, mengebom tempat-tempat awam, hospital, sekolah, universiti dan lain-lain lagi. Jadi dari segi moral sebenarnya Amerika telah mengalami satu kekalahan dan ia telah terdedah di mata masyarakat antarabangsa sehingga berlakunya kebangkitan bukan saja daripada kalangan umat Islam, bahkan daripada kalangan rakyat Amerika sendiri, yang hari-hari kita boleh lihat dalam media sosial bagaimana rakyat Amerika daripada kalangan anak muda, daripada kalangan veteran perang mengatakan bahawa polisi Amerika hari ini adalah satu polisi yang tidak menguntungkan rakyat Amerika. Polisi Amerika pada hari ini adalah satu polisi yang dicatur oleh Zionis Yahudi. Begitu juga apa yang berlaku di negara-negara Eropah. Bagaimana tindakan Presiden Donald Trump yang telah menyebabkan sebahagian besar daripada negara-negara Eropah yang kecewa dan menilai balik hubungan antara negara mereka dengan negara Amerika Syarikat. Dari sudut ekonomi pun kita semua tahu bahawa kemajuan dunia pada hari ini diukur dari sudut kemajuan ekonomi, dan ekonomi ini dinilai dari sudut apakah yang boleh menguatkannya ataupun boleh melancarkannya. Jadi dalam konteks hari ini kelancaran ekonomi itu terletak kepada sumber-sumber tenaga seperti petrol, gas dan bahan baru hari ini, rare earth dan semuanya. Jadi kita melihat Amerika hari ini dibelenggu oleh hutang bertrilion, dan juga dengan kenaikan harga minyak menyebabkan berlakunya inflasi yang tinggi di dalam negara Amerika Syarikat sendiri. Jadi apa yang penting ialah kita umat Islam mestilah istiqamah dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini kita tidak mahu dan tidak suka kepada peperangan. Allah Ta'ala sebut sini dalam Quran
bahawa peperangan itu satu benda yang kita keji, tapi ia menjadi fitrah manusia untuk mempertahankan diri, mempertahankan agama, mempertahankan maruah, mempertahankan tanah air. Jadi di Palestin hari ini yang sedang berperang, di Lebanon hari ini yang sedang berperang, di Iran hari ini yang sedang berperang, mereka sebenarnya tak nak berperang, tapi kerana terpaksa. Justru Islam mengajar kita bahawa dalam peperangan ini ada fiqhnya, yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila umat Islam mengikut hukum hakam peperangan, maka ia membuka mata masyarakat antarabangsa yang sebelum ini dimomok bahawa Islam ni agama ganas, jihad ini melampau, jihad ini bunuh orang, bom situ, bom sini dan seumpamanya. Tapi bila apa yang berlaku di Palestin, yang berlaku di Lebanon, yang berlaku di Iran menunjukkan bahawa umat Islam dizalimi dan ditindas. Yang betul-betul pengganas ni ialah Amerika Syarikat dan Zionis Israel. Jadi ini merupakan satu kemenangan moral kepada umat Islam dan kekalahan moral yang sangat besar kepada Amerika Syarikat dan Zionis Yahudi. Yang penting kita kena terus istiqamah dan kita yakin bahawa masa depan adalah milik Islam dan Allah Ta'ala mesti dan pasti akan memberikan kemenangan kepada umat Islam. Sekian, wallahu a'lam.